Perhatian kepada pelajar SPM 2025. Pastinya anda sekarang ni dah selesai exam SPM. Sekarang nak tahu tentang apa program yang sesuai untuk anda dan bagaimana untuk anda apply program dekat UPU. Seperti mana yang saya janjikan sebelum ini, saya nak kongsikan kepada anda satu e-book panduan UPU. Isi UPU dengan betul dan tepat supaya anda dapat program yang anda nak. Okey, ini e-book dia. Panduan UPU lepasan SPM. UPU bukan sekadar mohon. Simple, ringkas dan mudah faham. Dan e-book ini saya akan kongsikan berkaitan dengan apa itu UPU supaya anda faham apa itu UPU dulu. Dan selepas itu saya akan sharekan kepada anda siapa yang layak mohon UPU. Dan special saya nak sharekan kepada anda panduan beli nombor PIN. Ini boleh katakan ramai yang tak tahu macam mana nak beli nombor PIN. So senang untuk saya kongsikan kepada anda special panduan beli nombor PIN. Yang ketiga saya akan kongsikan dalam e-book ini adalah berkaitan dengan panduan permohonan UPU online. Dan paling penting sekarang ini adalah bagaimana panduan isi UPU dengan 12 program yang berada di UPU. So ini e-book panduan supaya anda boleh menjadikan sebagai panduan untuk anda apply pada fasa pertama dan fasa kedua nanti. Dan ini adalah e-book untuk anda faham apa itu UPU. Bukanlah, boleh katakan saya nak bagi disclaimer, ini bukan strategi yang tepat dan betul. Ini adalah untuk anda faham supaya bila anda apply nanti mudah untuk anda tahu program yang sesuai dengan anda dan meet dengan anda punya result SPM. Sekiranya anda nak, tolong save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang juga nak apply UPU dan pastikan anda komen dekat ruangan komen. Siapa nak, komen nak.